anak takut doktor gigi, apa nak buat? Okey, sebenarnya kenapa kami perlu tahu kenapa anak takut pada doktor gigi. Sebab kebanyakan anak yang takut pada doktor gigi kan sebab dia orang ada sama ada pengalaman yang buruk ke ataupun ibu bapa selalu menakutkan mereka. Kalau you nakal lagi, saya bawa ke doktor gigi untuk cabut gigi you. That's why kalau ibu bapa belum start cakap macam tu kan, janganlah start macam tu. So kalau boleh, ibu bapa kena same thing, macam teladan lah. So mungkin ibu bapa datang untuk cek gigi, Betul. bawa sekali dengan anak. Ibu bapa boleh cek dulu, follow by anak mereka lah. Baik. Faham? Dr. Arif, ada apa-apa nak tambah? Bagi saya dia lebih kepada pengenalan lah. Okey. Macam mana kita kenalkan kanak-kanak tu dengan doktor gigi. Contoh hari ni kan kita bagi talk, ya adik rasa takut tak dengan doktor gigi? Tak takut. Sebab dia rasa macam tak adalah takut sangat. Okey je macam orang biasa je. Macam ibu bapa saya je. Mungkin bila di klinik tu kadang kita pakai mask, pakai baju, pakai gown, nampak menyeramkan. menakutkan. Pakai glove lagi. Lepas tu saya kalau kanak-kanak biasa, saya sebelum start dulu check, saya akan tunjukkan muka saya. Dia akan nampak macam kita ni sama je macam ibu bapa dia, macam adik abang dia. So bila kita dah borak dengan dia, dah biasa datang, dia dah tahu macam tadi Dr. Suzan juga cakap, ibu bapa datang bawa anak. Kalau tak nak set appointment pun tak apa, dia dah tengok dulu klinik tu macam mana. Macam mana rupa surgery bilik check tu macam mana. Betul. Dan dia nampak bestnya bilik ni ada kerusi dolphin lah, ada balloon lah, ada apa. Dia rasa macam lepas ni dia nak cuba pula. Tapi bila cuba kita check, mungkin kalau dia tak nak buat rawatan tak apa, check dulu. Dan dia tahu. Sebenarnya check je, tak ada tak sakit pun. Dan after baru kita slowly buat rawatan. Lepas tu dia satu proses lah sebenarnya. Dia bukannya one time kita datang terus dia dah tak takut.